Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rifki bin Muhammad Haris dari kelas 5 UPM dan bersekolah di SK Bandar Tenggara 2 Kulai Johor. Ibu saya seorang suri rumah dan membuat jualan makanan secara kecil-kecilan. Serta dia juga membuat jualan langsung minyak padi tumbuhan. Saya dapati terdapat pelbagai bahan terpakai yang terhasil daripada jualan ibu saya seperti minyak masak terpakai, tempurung kelapa, rempah tumisan serta minyak padi tumbuhan yang telah tamat tempoh. Saya sering bercerita tentang keadaan ini kepada guru saya dan beliau bercadang untuk saya menghasilkan sesuatu bahan yang baharu menggunakan bahan terpakai tersebut. Dengan pembacaan yang saya lakukan, saya telah mendapat idea untuk menghasilkan satu inovasi lilin yang diberi nama Koser. Ko ialah kokonat yang bermaksud kelapa dan diambil daripada perkataan serai. Lilin Koser merupakan lilin yang dicipta khusus untuk menghalau nyamuk serta lalat. Aroma serai yang diperoleh daripada minyak padi serai terpakai boleh menjadi bahan menghalau kedua-dua serangga berkenaan. Minyak padi terpakai tamat tempoh, jangan risau. Minyak tersebut tak bahaya pun jika kita hidup. Kerana itu minyak tumbuhan asli. Cuma jika penggunaan secara terus atas kulit sahaja yang boleh mengakibatkan kemerahan. Kalau hidup, okey je. Lilin Koser diperbuat dari larutan minyak masak terpakai yang dicampur dengan lilin parafin. Kemudian dicampur dengan minyak padi serai. Lilin ini akan dituang ke dalam bekas tempurung dan dihias dengan rempah tumis yang telah dikeringkan. Lilin Koser ini bukan sahaja boleh mengurang kehadiran nyamuk dan lalat, tapi hasil lilin yang dituang ke dalam tempurung kelapa membuatkannya lilin ini unik untuk menjadi hiasan rumah. Aromanya bukan sahaja mengurangkan kehadiran nyamuk dan lalat tau. Bau serai yang harum juga boleh menyegarkan ruang tamu serta boleh dijadikan hadiah. Bahan untuk membuat lilin ini sangat murah dan juga boleh digunakan semula atau dikitar semula. Untuk menambah keunikan lilin ini, kita juga boleh menambah pewarna dan lilin Koser ini mempunyai potensi untuk dipasarkan. Lilin Koser ini bukan sahaja sekadar lilin tetapi merupakan inovasi yang mengaplikasi konsep 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Sekian, terima kasih.